Dah masuk tahun 2025 ni, aku rasa kita dah boleh stop kot cakap pasal Dior Sauvage. Tapi aku tak kira, who cares kan? Aku tak kira, aku nak juga share dengan korang satu perfume ni yang bau sama macam Dior Sauvage Elise. Ini dia, Zemaya Zucruf. Kalau harga OG original Dior Sauvage Elise harga around 800 lebih macam tu kan. Tapi untuk perfume Zemaya ni korang boleh dapat dengan harga bawah RM200 guys. Right, dari segi bau korang akan dapat bauan ke arah lada hitam dan ada sedikit hint of woody. Plus, dia ada sedikit bau lavender yang bagi aku lah, dia tak berapa nak keras sangat. Okay, ianya masih lagi mengekalkan DNA Dior Sauvage EDT dan juga EDP. Tapi yang ini, yang versi Elise ni, dia lebih mengekalkan edisi yang lebih mantap. Okay, dari segi presentation didatangkan dengan sizing 100ml dan juga packaging yang didatangkan dengan kotak yang berwarna biru, dan bagi aku ia memang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah. Pasti ramai yang tertanya-tanya, sesuai tak untuk perfume Zemaya Zucruf ni untuk pakai waktu kita pergi date? Yes, I will suggest you guys untuk pakai this perfume untuk pergi date. And yeah, don't ask me what happened next.